Pantry dia. Hotel ni tak ada tu. Kita kan? Ni tengok ni. Sun in. Dekat kampung hari malam kedua. Di sini malam kedua. Thailand. Songkla. Okay, dah ambil air panas dekat pantry. Kopi sendiri. Burger 7-Eleven. Oh, panas-panas masukkan microwave. Burger apa ni? Spicy chicken. Spicy chicken. Dengan semalam punya mana tadi? Oh. Cekodok orang Songkla. Kodok dia. Dia bukan coklat ni, apa yang Jepun kan gitu. Takoyaki. Takoyaki. Hey guys, morning from our hotel. Dia punya balcony dia. Balcony dia. Ni dia. Itu guys. Let's have a breakfast guys. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga. Kami dah check out pukul 8.30 dah check out daripada hotel di Songkla. Ini kami nak menuju ke Patani ya, Patani. Ini singgah jap. Ada pasar ni kat kampung ni. Kami lalu jalan kampung menyisiri pantai Langsat. Langsat kan? Tu ada pasar, sekejap nak tengok cari kuih tradisi dia orang kat sini apa yang ada. Sekejap Kasut. Kuih tu lah. Ini sate. Cakui. Cakui. Nasi komok dia punya famous dia. Itu dia, tengok nasi komok dia. Nasi komok dia. Di mana? Nak nasi komok ah? Ni tahan. Okay, rempah. Tadi ada jual tu. Yang tu pun nak beli. Sampai beli ni. Itu payah. Sikit lah. Assalamualaikum Cik. Saya dari Malaysia. Malaysia. Ini Sirih labu. manis. Sirih labu. Bagi satu. 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 20 no ada ya. Ni labu sirih. Rempah-rempah buat sendiri. Ambil je lah apa-apa. Kita bungkus dah siap. Assalamualaikum. Tom yam. Kami dari Malaysia. Waktu cakap gengsom. Malaysia. Ini apa? Kengsom. Kengsom. Satu dalam ini bungkus. Kengsom. Dia ambil tiga-tiga. Tanya tu berapa? Itu apa? Pet. Okey. Ini macam Ini macam bukan kunyit.
Dah lah. Kita tak ini tu. Paste tom yum. Tom yum, tom yum. Oh, tom yum. Tom yum satu. Tom yum, tom yum. Ini apa? Rendang. Masaman. Masaman. Rendang kot ni. Bukan lah. Ni macam tom yum paste tu. Assalamualaikum. อันนี้เขาเอาแล้วค่ะเหลือแต่ลูกชิ้น Hai ni. หมดแล้วเธอเอาอะไรได้ก็เดียว มีแต่ขนมนี้ค่ะ Beli ni. กิโลโลเดียว Tepi ni. เดียว Sekilo. Alhamdulillah kita dah sampai almost pukul 11 pagi kita sampai Patani hari ni di Patani guys. Tuan rumah tengah ambil gambar. Jap video jap. Ambil video jap. Kedai di Patani. Patani. Guys. Tengok tu. Banyak motor. Motor Fizio ni famous Oh, cantik tu. Nak satu. Ini macam singa. Electrolux ni singa. Hitam tu cantik Ni Yamaha. Yamaha warna hijau tu cantik. Menu dia sini. Sini. Sekejap, nak ambil tandas sekejap. Nak tandas saja. Okay, lunch time. Lagi lebih kurang 1 jam. 1 jam sebelum sembahyang Jumaat. Makan kat kedai ni. Di Patani. Depan masjid. Kalau ni ikan masin, sup daging, telur dadah. Ulam dia tu. Ni. Daun bawang. Saya tengok ni. Arnab dia ni. Makan arnab. Bye-bye. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kalau nak buat sama belajar hok ni. Oh tu. Hok ni. Boleh buat. Ini apa ni? Hok ni pulut Mani? Pulut mani. Bagi pulut nyo. Pulutnya. Ni makan gitu je ni. Jangan makan gitu ya. Tak ada kena ubah apa. Oh. Mari kita main. Boleh. Boleh makan lagi. Hok ni pulutnya. Nise. Ini nise nyo, ni nise apa dah? Kerek apa dah. Kalau you nak makan kami harus sejuk-sejuk. Satu je. Satu ya. Rasa nak tahu. Ya. Bawa. Bungkus. Bungkus tu kan? Bungkus tu. Boleh bawa bungkus, nak bawa dalam plastik bag. Okey. Nak pergi Asian Market. Asian Food Market. Yang ada halal food. Tapi jalan roadblock ada satu bangunan tengah renovate malam-malam ni. Backhoe tengah jalan, jadi kita pusing-pusing. Ada nampak satu ni. Baba halal. So kita reverse balik, kita U-turn, kita nak seberang belah sana tu. Belah sana tu. Baba. Okey, jom tengok. Okey, jom kita pergi tengok. Boleh.
celup. Maggi celup. Ada dimsum. Inilah kot. Ibu nak makan Maggi celup kot. Itu Maggi celup Aisyah je suka. Aisyah kat dalam ni. Ini kita akan makan nasi ayam. Ada itik. I nak itik lah kot. I want itik. I want this. Nasi apa? Tak tahu. Kita tengok menu. Ada ke? Ada ke? Malam ni dah back balik dekat Hanyai. Malam di Songkla. Pagi tadi sampai lunch petang dekat Patani. Hari ni kita makan nasi itik halal baba. Nasi itik. Ibu makan mi goreng. Aduh, nasi itik kah? Sup Hanyai punya. Maggi udang. Oh. Bye bye. Bismillah.